Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Okay, so kali ni macam biasalah, kalau ada Risa mesti ada benda tu. Okay, so kalau korang mau tahu apa benda tu, apa dia Risa? Blind box. Blind box lagi. Kita ada beli satu blind box lagi dekat Ninso. Untuk Risa. Okay, kami ada beli dekat Ninso hari tu blind box yang sama. Tapi hari tu kami dapat yang ni. Actually saya sama Risa mau pink sama purple. So harap-harap dapat je lah. Jangan dapat benda yang sama. Okay, so Purple dulu. harap-harap kita dapat purple, okay? Ya. Pink nanti. So yang ni harga dia RM20. Saya beli dekat Ninso. So actually dekat Ninso banyak lagi pilihan blind box yang ada. Tapi saya mau ni juga sebab saya mau ambil yang purple. Purple comel sangat guys. Risa nak ambil yang yellow. Comel. Comel kan? So kita buka. Okay, so video ni untuk buka satu blind box je. Okay, so jom. Kami dah buka kotak ni. Agak complicated juga. Okay, sebab dia bergam sini. Okay, so saya kena gunting tepi ni. And then dia tolak macam ni je actually. Alamak, ada gam lagi. So macam biasalah untuk yang blind box ni, dia bukan yang jenis dalam plastik macam pop mat tu kan. Okay, so yang ni dia macam just letak macam jenis span tu je. So di sini jom kita buka lah. Dia ada kat sini. So kita tengok tengok sini. Sekejap, kita perlu letak dia dulu. Tengok sana Risa. Okay kak, saya dah buka, saya dah tapuk tu kat tu. Tadi ada kat tahu apa yang kita dapat. Susahnya nak buka ni. Tolak je bah. Oh, dia macam ni ya. Dia tertutup je guys. Kita nak tahu apa yang kita dapat. Okay, tutup mata. Okay, tutup mata. Okay, Mami nak nampak. Okay. This purple. Dia macam berdiri tau. Ya. Ready? Satu. One, two. Ma. Apa yang sama kejap. Apa yang sama? Dia ada kawan. Alah. Dapat yang sama macam hari tu. Kecilnya sana. Sedih. Alah cu, dapat yang sama. Sana. Tengok. Alah, habis lah dapat benda yang sama. First dapat memanglah nampak comel kan. Tapi kali kedua dapat ni macam dua lah sudah ni. Alah. Satu mama, satu Risa. Sedih. Dah dapat benda yang sama. Tengok tudung pun hancur dah. Dah kan benda ni biarpun murah, tapi bila dah dapat benda yang sama ni macam gitu. Benda sama. Nanti kita tengok ada di bilik lagi satu dia. Aduh, malang lah. Malang lah Risa dapat ni. Saya nak warna purple. Saya nampak warna biru. Warna pink pun comel. Tapi dia bagi warna biru ni juga. Allah. Risa happy kan Risa dapat ni? Happy? Mami enggak. Okay guys, so kalau korang berminat blind box dekat Ninso, kamu pergi je dekat Ninso. Diorang banyak pilihan blind box yang diorang jual. Tapi banyak sekarang yang banyak macam Capybara lah. Capybara macam goreng dah kan. Sebab dia punya hype sekarang tu Capybara dah zoom gitu. So kalau korang berminat blind box ni, masih di sana dah. Kalau korang berminat blind box macam ni, kamu beli dekat Ninso. Okay, murah-murah je. Dekat Semenanjung ada Ninso juga kan. Okay, so itu je lah video kali ni. Untuk blind box kali ni saya sedih. Okay, tak tahu lah next time macam malas sudah mau beli. Tapi bila datang Ninso confirm beli lagi satu. Macam mana? Okay guys, so itu je lah video saya kali ni. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and share my video. Bye! Thanks for watching. Please subscribe dan tekan butang loceng untuk video baru.